Majlis Khatam Al-Quran dan penutupan Ihya Ramadan tahun 2025. Majlis ini berlangsung dengan jayanya di Dewan Tun Syed Ahmad. Majlis turut diserikan dengan alunan tilawah Al-Quran. Majlis Khatam Al-Quran. Doa dibaca, keampunan dipinta. Gema kasidah penyeri suasana. Seterusnya, penyampaian sumbangan buat anak-anak yatim. Disampaikan juga sumbangan kepada peserta Khatam Al-Quran. Tahniah kepada semua pemenang pertandingan sempena Ihya Ramadan SMK Datuk Syed Ahmad tahun 2025. Majlis diteruskan dengan tayangan montaj yang menarik dan memberi makna buat warga SMK DSA. Setelah selesai alunan lagu lebaran, penyampaian Bid Raya Melaka Senyuman anak-anak di sini. Tahniah SMK DSA di hati.